tegar ni biar dia terasa. Faham? Kalau tak terasa payah nak berubah. Cuma ayat kita menegur itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah kamu berdakwah kepada jalan Islam itu dengan hikmah. Hikmah ni ramai orang salah faham. Dia kata hikmah tu kena lemah lembut. Tu bukan hikmah. Hikmah itu dengan bijak sana, bukan lemah lembut. Faham? Maknanya orang yang jenis lembut kita lembut, orang yang jenis sederhana kita sederhana, orang yang jenis keras baru reti kita keras. Ada orang kita kabur direct gitu, ada orang kena pusing U-turn 2 kali baru faham, ada orang kena gikut jauh sikit. Faham? Jenis benak. Faham? Tengok orang yang mad'u, orang yang kita dakwah. Nah, kalau orang yang jenis tak jadi apa berlembut, kita keras. Sebab tu hidup kita ni ada keras, ada lembut. Dalam rumah kita ada dua benda keras, benda lembut. Mak kita lembut, ayah keras. Baru jadi sempurna rumah tangga. Faham? Kalau ayah tak beri keras, pujuk dengan mak kata boleh. Faham? Tu lembut seorang, keras seorang. Tu rumah tangga, betul tak? Tengok budak-budak. Kalau mak dia kadang-kadang menang hak lembut, kadang-kadang kena ada hak keras. Faham? Faham? Contohnya, anak main garik, main basikal hari tanah. Mak kata awang garik dah ni. Naik mandi-mandi. Budak tu naik tak? Tak. Pasal apa? Pasal mak dia lembut, tak naik. Padahal garik dah. Ayah dia adik, mandi! Dengan basikal mandi. Faham lagi? Kena ada keras orang. Nah, begitulah cara kita berdakwah. Ada benda ni lembut sudah memadai. Kalau gini kena keras. Kalau orang kata ngajar tak boleh keras, salah. Ada benda yang kita gosok tak payah buat ngasar. Contoh, kereta baru tubik dari gudang. Kita buat alik rumah kita baru ambil tang tadi. Tak payah gonyoh. Ambil bulu ayam ni. Betul tak? Buat beralus ke? Tapi kalau kereta langgar di lori, gostam berau disodok di lori, toh habis bonet belakang keping habis kat tayar, cabut habis. Ganda-ganda. Boleh tak gosok dengan tisu bulu ayam? Kereta langgar di bank, toh habis belakang kereta keping. Boleh tak sapu dengan bulu ayam? Tak boleh kena katok. Oh, molek. Kereta baru, sapu. Kereta accident, katok. Cuma biasanya kalau nak jadi mahal, kita kena katok dengan bakar. Faham lagi? Besi buruk duduk dalam air cor ni, sekilo duduk dalam air cor. Kita pun tengok besi buruk karat dekah. Kita pergi jual kat kedai besi buruk, Pria boleh. Pria sekilo 9% dia ni. Faham? 9% sekilo. Faham lagi? Besi buruk. Kalau kita nak pergi jadi 9,000, boleh tak? Sekilo kan nak pergi jadi 9,000. Nampak kan ni? Besi buruk. Diterus pergi jual 9%. Kalau kita nak pergi jadi 9,000, nampak kan ni? Buah tapi bau. Buah tapi keteng. Jadi kerih. Jual ke orang? 9,000. Katok bakar jadi mahal je. Sebab tu kalau ada orang ngajar kasar kepang mu pergi dengar. Mu jadi mahal je. Faham lagi? Kalau gosok tak apa tuan-tuan, kita memang masuk syurga punya, tak ada bimbang lah. Sebab habis jadi naik cagang belaka ni. Nah,